What up guys? Bersama saya lagi, Petlek, HMO TV, Sembang Belakang Pentas. So, bersama saya hari ni ada Imran, one of the performer yang kasih hentam kita punya stage tadi. So, macam mana perasaan lepas perform? Lepas perform tadi, not gonna lie, at first aku nervous sikit lah kan. Sebab lama juga tak perform. So, after, okay lah, belum after time perform tu, nervous tu makin hilang. So, at the end of the set tu memang aku have fun je lah. Crowd pun best, semua nyanyi. Aku pun tak expect lah kan. um, Aku happy lah lepas perform. Dia punya perform punya feeling after that, memang tak boleh top anything lah. So, apa perkara yang paling unexpected sekali kau rasa atas pentas tadi kalau kau boleh share? Bila orang pun nyanyi kuat gila first song lah, tu pun aku macam dah gila lah. Macam aku buat lagu dalam bilik seorang-seorang tu, tu semua orang nyanyi kan. Memang aku rasa tak boleh explain tu feeling dia macam mana. Happy lah, happy. Hmm. Lepas tu, apa part dalam performance kau tadi kau rasa he is yang paling, kalau kau boleh share sikit the part yang paling kau rasa memang kau takkan lupa lah sampai bila-bila? Aku rasa semua tu, every moment, every minute, every second lah. Memang aku akan ingat every time, memang sampai aku mati lah. Best lah, best. So, malam ni kita parti untuk Jerat Bintang. So, apa kau rasa untuk Jerat Bintang? Jerat Bintang, aku dah dengar certain song. Aku boleh cakap album tu best lah. So korang kena tunggu lah sebab banyak gila collab dengan producer semua. And kita orang pun ada work on Jerat Bintang. And tunggu je lah. Album ni memang kau kena tunggu je lah. So, kalau kata kau boleh describe satu perkataan untuk malam ni, apakah perkataan tu? Satu perkataan, Satu perkataan. susah juga lah satu kan. Hectic lah. Wow. Perfect lah juga nak describe with one word kan. Yeah. So, kalau kata let's say word susah kan, satu emoji untuk kau describe malam ni. uh, yang lidah macam keluar macam. Yeah. So, Imran, what's next untuk kau? Yang kau boleh share pada audien, ada lagu baru ke performance untuk perform untuk next event ke apa? Sekarang aku tengah buat album. Title dia Menara Bergembar, is a collab album with Dan Craig and still in the works lah. Kalau nak describe album tu, dia macam theme dia macam tu macam youth that is growing up in KL. Lepas tu cerita pasal struggle, tapi bukan album yang sedih. Tentu lah dia mix. Tapi aku boleh cakap album ni 50% siap lah. And release pun tak sure bila, tapi this year lah. Yup. Okay, shout out Sembang Belakang Pentas by HMO TV. Yes sir. Thank you for keeping up with the scenes. Love. Nice.